Okey, pelajar-pelajar, ini adalah fasa keempat kita. Untuk kita clocking kan kita punya timer. Yang 2 Hz tadi kita buat kepada kita punya server segment Kita akan lalu decoder lah. Jadi apa yang kita buat, oscilloscope ni tadi kita dah check, dah confirm. So kita dah boleh buang. Kita select dan kita buang. Ni point ni kita boleh buang. Delete objek supaya tak ada note tu lah. Okey. Jadi sekarang ni pelajar-pelajar kita akan pergi buat kita punya server segment decoder untuk common cathode. Common cathode sesuainya dia akan pakai 4033 lah. So macam biasa, kita akan pergi ke bahagian component mode dan kita akan pilih 4033. 4033. Ni IC ni Server segment display decade counter. Okay, klik. Lepas tu kita nak server segment, kita tulis je segment. Okay, scroll down. Kita akan ambil server segment. Tapi jenis okay. Ini bukan ni jenis ni. Tapi jenis common cathode. Ni common cathode. Dia tulis ni red server segment common cathode. Double click. Siap. So, kita akan keluarkan kita punya server segment sini. Dan kita akan keluarkan kita punya 4033. So, kita akan besarkan. So, yang ini kita boleh just block copy dan letak sebelah dia. Tapi cantiknya kalau kita label dulu supaya kita boleh block copy lagi mudah. So, kita akan pergi terminal. Oops, kita pergi default. Dan kita letak aja. Kalau malas sangat, kita block copy. Paste. 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 Ni, wah. So, ni kita punya SAR 1A. Kita nampak sini dia tulis. 1A. 1B. 1C. 1D. 1E. 1F. Dan 1G. Okay. Yang ini kita kena tarik atas sikit sebab kita nak letak kita punya ground. Ground kita kena sambung Okay. Yang ini kita akan letak. Saya akan copy ni. Block copy. Letak sini. Lepas tu select. Saya akan X mirror. Dan kita sambung je. Nak tahu lekat tak lekat, kita drag. Tengok. Okey, ada wayar. Okey. Jadi ini adalah dia punya carry out. Kita akan clock. Clock ni dia ada carry out sini tau. So, kita clock ni sebenarnya datang daripada siapa? Clock ni datang daripada Q ni. Ni clock. So, kita boleh bagi nama sini. Rotate X mirror. Dia sambung tak? Setiasa check dia sambung tak sambung tau. Nampak dia tak sambung. Sebab tak ada note. So, kita sambungkan je situ. Alah, buruknya dia pusing. Tarik depan sikit tak apa. Kita namakan sebagai clock. CLK. Dan clock ni dia sambung dekat belah sini. CLK. Okey. Belah sini input ni kita bagi ground. GND. Lamp test pun kita tak nak main. Lamp test ni kita bagi ground. Ni nak test lampu okey tak okey tau. RBO dengan RBO ni biasa fikir RBO ni apa memory reset ni kita bagi dahulu. Kalau kita kadang sangsi yang kita sangsi yang dia ni nak high ke nak low ke, kita boleh ambil dekat kita punya logic state tau. Kita boleh togglekan dia. So logic kita bagi kat debugging tools and kita pilih logic
latch motion. Jangan momentary. Latch. Ni kadang-kadang kita tak tahu tahu dia ni nak apa sebenarnya. So, kita bagi dia yang ni untuk kita test. Nanti kalau kita dah confirmkan dia, kita akan matikan dengan satu terminal fix. Okay. Nah. So, ni adalah kita boleh run lah. Kita run. Kita run Okay. Lampu blinking. Tapi ni tak main. Okay, okay. Macam current tak cukup lah. Ni saya padam. Ini dah boleh padam. Delete object. Note, saya tak nak note. Saya run. Tahu? Sebab saya tahu tadi macam tak cukup current tadi. Dia punya gray tadi kan. Okay. Kalau saya tukar ni, satu. Tak ada apa. Ni. Ni memory set. So ni nak kena ground. Okay. Jadi yang atas ni kalau tak ada pun macam tak apa je. Saya rasa atas ni kalau tak ada tak apa. Okay. Stop. Ni apa-apa kita biar delete dulu. Ini kita biarkan dia toggle. So kita drag. Kita letak dekat sikit. Okay. Jadi kalau kita run semula. Dia sah Okay, sekarang ni kita nak stopkan dia. Sebab kita nak ambil kerja mudah. Kita nak copy and paste dia. Tapi sebelum tu kita nak gerakkan dia sikit ke arah kiri sebab dia ni sah. Faham tak? Dia sah, dia mesti duduk belah kiri. Sorry, dia duduk belah kanan. Minta maaf, malam saya buat kerja saya dah penat. Saya sasul kadang. Okay. Ni kita copy. Ni. Dan kita block copy. Yang ini 10. So, kita letak belah sini lah. Atas sikit. Okay, ngam. Dah. So, ni tak boleh 1A. Sebab mapping 1A ni adalah dekat sebelah tu. Okay, biar saya bawakan ke sana sikit. Ni ya. Tarik sini sikit. Clock ni tarik sana sikit. Okay. So ni, ini 1A ni merujuk kepada 1A ni tau. So ni tak boleh 1A, ni kena 2A lah. Okay. Sebab saya malas, ni saya padam. Ni saya block copy. And kita mirrorkan dia. Okay. Lepas dah sambung. Check dia sambung ke tidak. Kita tarik satu, tengok. Okay, betul dia sambung. So, ni bukan clock. Clock ni nanti, dia akan pergi kepada CO. Ni Dia akan pergi kepada CO, dia nak beritahu dah nombor 10. Faham tak? Dia dah bagi tahu nombor 10. So, kita kena mirror. Kita bagi nama ni 10. PU. So, PU ni, ini bukan clock, tapi ini adalah daripada PU. Supaya dia lepas nombor 9, ini akan naik nombor 1, ini akan balik kepada kosong. 1, kosong. Okay. So, saya rasa kita cuba kan, tengok apa jadi. Okay. Ni RB kosong ni. Input. Ni input, ni output. So, output ni pergi sini. Ini RBO ni. RBO ni. Okay, sini RBO sini. So, ni kita tarik ke belakang sikit. Play object. Ni RBI kita pergi kepada RBO. RBO ni kita akan terima dia. Kat sini. Kita akan terima dia sebagai RBO. Okay, kita run sekali lagi.
Tu. 7, 8, 9. Kenapa ni reset? La ilaha illallah. Hmm, macam terbalik. Sorry, macam terbalik. Saya tengok sini saya tahu macam terbalik. Kalau kita drag sini, kita letak sini RBO. Yang ini akan terima RBO. Jangan biasa fikir. Belah sini, belah sana, ni akan terima. Rotate, X mirror, RBO. Sebab dia kena baca data sheet sebenarnya. 8, 9, 10. 1, 2, 3. Oh, ini betul lah. Okay. Okay, ini yang betul lah. Jadi, ini adalah fasa ke berapa Fasa kelima Fasa kelima rasanya lah. Kita dah set clock. Kita hantar clock tu kepada kita punya 7 decoder untuk display. Okay. Nanti kita sambung pada fasa yang berikutnya. Terima kasih.